saya nak sharekan dengan korang sebagai pengguna-pengguna aircon, macam mana cara kita nak servis aircon rumah kita version DIY. Okay, kita fokus dulu dekat bahagian indoor ni. Okay, untuk pengetahuan korang semua sekali, dekat bahagian indoor ni ada dua benda yang korang kena servis. Yang paling penting sekali adalah bahagian cooling coil dan juga bahagian blower. Okay, filter ni korang maintainkan sajalah seperti biasa. So, filter ni pun wajib dicuci juga. Okay, tak apa. Kita nak teruskan tutorial video kita ni. Saya nak sharekan dengan korang cara nak cuci bahagian cooling coil ni, version DIY. Okay, apa persediaan yang kita perlu buat? Okay, first kali, sebelum kita nak cuci kita punya cooling coil ni, pastikan aircon kita dimatikan sepenuhnya. Okay, jangan matikan pakai remote saja, matikan switch-switch ni semua sekali. Okay, kemudian aircon dah dimatikan, unit aircon ni ataupun indoor unit ni tak perlu dibuka, tak perlu dibawa turun, tak perlu dicabut apa semua. Filter saja, kiri kanan dibawa keluar. Okay, untuk cover bahagian hadapan ni, okay, untuk cover bahagian hadapan ni, untuk korang tak perlu buka. Okay, sebab korang jongkitkan saja macam ni pun sebenarnya dah memadai. Tapi untuk saya kena buka lah. Supaya korang boleh nampak dengan jelas bagaimana yang perlu dicuci. Okay, clear So, itu dekat bahagian indoor yang korang perlu sediakan sebelum korang nak cuci. Okay, last kali, persediaan yang wajib korang kena buat, korang kena pasang canvas pencuci aircon ni. Untuk korang yang tak ada canvas ni, nanti korang boleh tengok dekat beg kuning tau. Okay, so pasang canvas ni, gantungkan canvas ni macam ni, supaya nanti masa kita cuci kita punya aircon, masa kita bersihkan kita punya aircon, ada air-air kotoran, daki-daki kotoran tu, dia tak menitik dekat lantai. So, dia masuk dekat dalam beg, dia terus letak apa ni? Kita letakkan baldi dekat bahagian bawah. Okay, so pasangkan dahulu canvas pencuci aircon ni. So, pastikan aircon korang setting dalam keadaan macam ni. Okay, settle. Lepas tu, macam mana nak cuci cooling coil ni? Dia ada 4 step untuk cuci bahagian cooling coil ni. Step yang pertama, simple saja. Apa yang korang kena buat? Korang kena basahkan terlebih dahulu cooling coil korang. So, nak basahkan pakai apa? Basahkan pakai air. So, ambil air pipe. Kalau korang ada water jet, pakai water jet. Tak ada water jet, pakai pump garden macam saya pun dah memadai dah. So, macam mana cara dia? Basahkan terlebih dahulu. Perlahan-lahan kita basahkan cooling coil ni. Tujuan kita basahkan cooling coil ni sebab kita nak kembangkan habuk-habuk dan daki-daki yang melekat dekat celah-celah cooling coil ni. So, basahkan secara merata. Dekat bahagian mana lagi nak kena basahkan? Keseluruhan bahagian cooling coil. Bahagian depan dia ni semua sekali. Lepas tu, dekat bahagian longkang air ni. So, longkang air ni pun dalam tu ada jeli-jeli, ada lumut-lumut. Benda tu pun kita kena bersihkan. So, cara nak bersihkan dia, kita kena basahkan dah dulu. Biar jeli-jeli tu semua kembang. So, basahkan dekat longkang dia. Dan akhir sekali, dekat bahagian cooling coil atas dia ni. Basahkan juga. Okey, pastikan semua bahagian cooling coil ni basah sebasah-basahnya. InsyaAllah lagi mudah nak ditanggalkan. Jangan risau, dekat bahagian cooling coil ni tak ada pendawaian, tak ada komponen elektrik, tak ada komponen elektronik. So, setakat korang basahkan macam ni, dia tidak akan merosakkan korang punya cooling coil aircon korang. Ataupun tak akan merosakkan korang punya aircon. Okey, Alhamdulillah. So, selesai step yang pertama. So, lepas kita dah basahkan bahagian cooling coil ni, next kita nak buat apa? So, kita nak tanggalkan daki-daki ni. Kita nak keluarkan habuk-habuk yang melekat-lekat ni. Pakai apa? Nak kena pakai vacuum ke? Nak kena pakai bros ke? Tak perlu. Untuk tanggalkan daki-daki dan jeli-jeli yang melekat dekat cooling coil ni dengan cara yang lebih mudah, kita gunakan pencuci aircon ni. Pencuci aircon VC Pro ni. Ini adalah pencuci aircon jenama saya sendiri, produk saya sendiri. Satu botol ni dia boleh cuci 3 hingga 4 biji aircon. Cara nak guna sangat-sangat mudah. Lepas kita dah basahkan tadi, kita ambil pencuci aircon ni, kita sembuh sahaja atas permukaan cooling coil ni. Boleh nampak tak cara dia? Mudah saja kan? Sembuh sahaja secara merata, perlahan-lahan. Jangan guna banyak-banyak. Satu layer sahaja macam ni pun dah memadai. Daripada atas ke bawah, ini dekat bahagian depan. So, next, kat mana lagi? Dekat bahagian longkang air dia juga. Jangan lupa sembuhkan juga dengan pencuci aircon. Supaya jeli-jeli dekat longkang tu semua akan hancur. Okay, last kali, jangan lupa dekat bahagian cooling coil atas ni. So, sembuhkan juga cara nak cuci, sembuhkan juga pencuci aircon ni dekat bahagian cooling coil atas ni. Okay, so, sembuhkan secara merata. Okay, nampak Simple saja. Okey, dah. Settle. Lepas kita dah sembuhkan pencuci aircon dekat bahagian cooling coil ni, kita tunggu sekejap. Lebih kurang dalam 15 ke 20 saat, biarkan daki-daki ni semua keluar. Tapi jangan lama-lama sangat sebab kalau kau biarkan terlampau lama sampai 20 minit sampai setengah jam, nanti daki-daki tu kering, dia melekat, korang nak bilas balik tu dia akan susah sedikit. So, sebaik-baiknya lebih kurang dalam 1 minit, lebih kurang macam tu. Kita ambil air kita semula, kita bilaskan semula kita punya bahagian
cooling coil kita. Dah selesai dah cuci bahagian cooling coil. Sebab tu saya cakap bahagian cooling coil ni sangat-sangat mudah nak dicuci. Okey, korang bukan kena cuci tiap-tiap bulan pun. Cooling coil ni korang cuci setahun sekali sahaja pun dah memadai dah. So senang cakap macam ni lah. Bahagian cooling coil ni korang cuci ikut penggunaan korang. Kalau korang guna korang punya aircon satu hari lebih daripada 10 jam. Okey, korang cucilah 6 bulan sekali. Tapi kalau korang guna aircon baru 3 jam, 4 jam sehari, so jadinya korang cucilah setahun sekali pun dah memadai. So bilas bersih-bersih. Kalau korang guna pump garden ni, habiskan air 1 botol khas untuk bahagian cooling coil sahaja. Okey? Alhamdulillah. Okey. Selesai dah cara cuci bahagian cooling coil dia. InsyaAllah. So, macam itulah cara cuci cooling coil aircon rumah kita. Kita maintainkan secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay? InsyaAllah. Dapat bahagian cooling coil. So, insyaAllah lepas ni, kita buat bahagian blower pula. Assalamualaikum.